Yang ni Nabi sebut. Sayyidina Hudzaifah yang riwayatkan hadis ni. Kata Rasulullah, Islam akan lenyap seperti lunturnya warna pakaian yang telah usang, sehingga sampai satu waktu nanti, kata Rasulullah, di mana orang sudah tidak mengerti lagi apa yang dimaksudkan dengan puasa. Hak ni tak payah tunggu dekat dengan kiamat. Orang tak erti lepas saya puasa Ramadan, orang tinggal puasa Ramadan, majoriti umat Nabi Muhammad tidak berpuasa Ramadan. Yang ni tak payah tunggu dekat dengan kiamat. Hak ni malam ni pun ada. Maksudnya zaman ni pun ada. Subhanallah. Kemuncak dia dekat dengan kiamat bila mati semua orang Islam tu. Waktu tu tak ada siapa kenal apa itu Ramadan. Tak kenal terus. Itulah waktu yang hilangnya Islam.